Bomba selamatkan 20 mangsa banjir di Hulu Langat. Seramai 20 penduduk kampung Dusun Nanding, Hulu Langat berjaya diselamatkan anggota bomba selepas kawasan itu dinaiki air setinggi 1 kaki pagi tadi. Panggilan kecemasan diterima pada jam 9.14 pagi sebelum pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat Bandar Tun Hussein On digerakkan ke lokasi sejauh 20 km. Setibanya di kawasan kejadian, air masih pada paras membimbangkan dan anggota operasi segera mengeluarkan semua mangsa menggunakan lori bomba ke lokasi yang lebih selamat. Keadaan banjir dilaporkan semakin terkawal dengan trend paras air menurun, namun pemantauan rapi diteruskan bagi mengelakkan sebaran risiko susulan. Sementara itu, 2 pusat pemindahan sementara, PPS, dibuka di Hulu Langat di Sekolah Rendah Agama Dusun Nanding dan di Sekolah Kebangsaan Sungai Serai bagi menempatkan penduduk yang terjejas akibat peningkatan air di beberapa kawasan berhampiran. Bomba memaklumkan operasi berada dalam kawalan penuh dan keselamatan penduduk menjadi keutamaan sepanjang proses menyelamat.